dia masalah dalam 5 waktu yang kita tidak boleh semayang, bukan semua semayang tak boleh semayang. Bukan semua semayang. Di sana ada hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, man adraka rak'atan min al-'asri qabla an taghruba asy-syamsu faqad adraka al-'asra. Sesiapa yang sempat satu rakaat daripada sembahyang asar sebelum daripada terbenam matahari, maka sesungguhnya dia sempat sembahyang asar. Jadi kalau kita faham daripada hadis itu, bermakna tinggal satu rakaat ni seminit je lebih kurang. Jadi matahari nak tenggelam seminit lagi. Rasulullah kata kalau orang dan waktu tu, maka dia masih sempat sembahyang asar. Jadi bermakna boleh sembahyang asar dalam waktu tu. Begitu juga kata Rasulullah, wa man adraka rak'atan min as-subhi qabla an tatlu'a asy-syamsu faqad adraka as-subha. Sesiapa yang sempat satu rakaat sebelum daripada terbit matahari, daripada sembahyang subuh, maka dia sempat sembahyang subuh. Jadi seolah-olah kata matahari masa nak terbit saat ni tu boleh lagi sembahyang subuh. Rasulullah kata begitu. Maka kata ulama, sebenarnya muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi maksud dengan larangan dalam waktu ni bukan semua jenis sembahyang. Bukan semua jenis sembahyang. Satu ketika lepas daripada sembahyang fardu asar, Rasul sembahyang sunat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang sunat. Sehingga kang isteri dia rasa pelik. Kang Rasul larang kan sembahyang lepas daripada sembahyang fardu asar. Apa Rasul sembahyang? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak aku sembahyang ni adalah sembahyang sunat zuhur tadi, hak yang aku dak sembahyang kerana sibuk melayani tetamu. Jadi sembahyang zuhur tadi Rasul dak nak sembahyang sunat sebab ada tetamu. Rasul layan tamu dak nak sembahyang sunat. Maka Rasul sembahyang sunat saat itu qada selepas daripada sembahyang fardu asar. Jadi Rasul larang sembahyang lepas daripada fardu asar, tapi Rasul sendiri sembahyang lepas daripada fardu asar. Ada satu ketika ada seorang sahabat Rasulullah lepas daripada sembahyang fardu subuh, dia sembahyang pula 2 rakaat. Maka kata Rasulullah, hai pulan, subuh 2 rakaat je. Dia pun kata sebenarnya 2 rakaat ni adalah 2 rakaat yang aku tidak sempat buat sebelum daripada sembahyang fardu subuh tadi. Jadi Rasulullah kata benda lah. Jadi nampak macam boleh pula. Okey, maka kata ulama, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan semua sembahyang diharamkan dalam 5 waktu ni. Ada sembahyang yang diharamkan dan ada sembahyang yang dibolehkan. Oh, gitu pula. Dah sembahyang benda hak boleh, sembahyang benda tak boleh. Okey, kita nak tahu boleh ke tak? Yang pertama, kita kena tahu bahawasanya sembahyang ada sembahyang yang mempunyai waktu, ada sembahyang yang mempunyai sebab, ada sembahyang yang tidak terikat dengan waktu dan tidak terikat dengan sebab. Kita kena bincang masalah ni dulu. Kita di sana ada sembahyang yang terikat dengan waktu. Dia ada waktu dia. Okey, sebagai contoh, sembahyang sunat sunat rawatib. Sembahyang sunat rawatib adalah sembahyang sunat yang terikat dengan waktu. Maksud dia terikat dengan waktu, kita boleh sembahyang sunat rawatib apabila masuk waktu zuhur. Sebelum daripada masuk waktu zuhur tidak boleh lagi kita nak sembahyang sunat qabliyah zuhur. Masuk waktu zuhur baru boleh. Habis sembahyang sunat rawatib zuhur apabila masuk waktu zuhur, masuk waktu dia. Habis waktu zuhur, habis waktu dia. Itu dipanggil sembahyang sunat yang mempunyai waktu. Sembahyang sunat duha, apabila tinggi matahari segala, masuk waktu dia. Habis waktu dia adalah sebelum daripada masuk waktu istiwa. Sembahyang itu dipanggil sembahyang yang mempunyai waktu. Yang keduanya adalah sembahyang yang mempunyai sebab. Di sana ada sembahyang yang terikat dengan sebab. Dia tidak ada waktu, tapi terikat dengan sebab. Ada sebab, sunat sembahyang. Tak ada sebab, dah sunat. Sembahyang yang mempunyai sebab, dia terbagi kepada 3 pula. Ada sebab awal lepas dah, ada sebab akan datang, ada sebab sedang berlaku. Dah mana sebab awal lepas dah? Sebab awal lepas dah. Sebagai contoh, sebab awal lepas dah. Kita lepas daripada kita tawaf, sunat kita sembahyang sunat tawaf. Lepas daripada kita tawaf, sunat kita sembahyang sunat tawaf. Sunat tawaf ni bukan sunat yang mempunyai waktu. Dia tidak terikat dengan waktu, tapi dia terikat dengan sebab. Sebab mung tawaf, sunat mung sembahyang. Tak kira lah mung tawaf masa mana pun. Sebab saat itu telah berlaku. Maksud sebab dulu baru sembahyang.
Okey, itu dipanggil dia sembahyang sunat yang sebab dia terdahulu, lepas dah. Okey, kita buat contoh lain lagi. Sembahyang sunat wudu. Lepas daripada kita berwudu, sunat kita sembahyang. Adakah terikat dengan waktu? Tak. Asal mengata ambil wudu, dah kira masa mana pun, sunatmu sembahyang. Sembahyang sunat wudu sebab dia sebab wudu. Bila kita buat, lepas dah. Dia tak sunat kita sembahyang sebelum daripada kita berwudu. Sunat wudu bukan sembahyang sebelum daripada kita berwudu, bahkan selepas daripada kita berwudu. Itu dipanggil dia sembahyang sunat sebab dia telah terkemudian, lepas dah. Okey, kita ada pula sembahyang sunat yang sebab dia akan datang. Sebab dia akan datang, mendatang sebab dia akan datang sebab dia. Gini, contoh, sembahyang sunat ihram. Sembahyang sunat ihram dia tidak terikat dengan waktu. Sunat kita sembahyang apabila kita nak berihram. Maksudnya nak berihram, kita semayang dulu baru berihram. Apa mau semayang? Sebab kait lagi aku nak niat. Kait lagi aku nak berihram, aku nak niat nak buat haji, aku nak niat nak buat umrah. Kait lagi. Kita semayang dulu. Okey, itu dipanggil dia semayang sunat yang sebab dia akan datang. Sama juga semayang sunat istikharah. Kita minta Allah Taala buat pilihan mana yang terbaik kepada kita di antara dua pekerjaan. Di antara dua perkara, antara benda dua orang puang ataupun antara dua orang lelaki. Kalau buat nikah, kita ni istikharah nikah je, kerja dah istikharah. Ya, sebenarnya semua perkara sunat kita istikharah. Baik. Jadi sembahyang istikharah ni pilihan akan datang. Okey, pilihan akan datang. Okey, dapat orang. Jadi sebab dia akan datang. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, sebab yang sedang berlaku. Kita sembahyang sunat gerhana. Sunat gerhana adalah sunat yang sebab dia apabila berlaku gerhana. Ketika kita sembahyang, sebab dia sedang berlaku. Sebab itulah sebelum daripada berlaku gerhana dan habis gerhana, tak boleh dah kita sembahyang sunat gerhana. Tak boleh dah. Okey, itu dipanggil dia sembahyang sunat yang mempunyai sebab. Okey, berapa dah? 3. Dua. Yang pertama sembahyang yang mempunyai waktu, yang kedua yang mempunyai sebab. Sebab dia terbagi pada 3 kan. Yang ketiga, sembahyang sunat mutlak. Sembahyang sunat mutlak adalah sembahyang sunat yang tidak terikat dengan waktu dan tidak terikat dengan sebab. Katakanlah kita semua sembahyang sunat rawatib, kita buat duha, kita buat witir, kita buat tahajud, kita buat buat belaka dah. Kita nak sembahyang lagi boleh ke tak? Boleh. Dan sembahyang sunat. Sunat dia sunat. Sunat mutlak nama dia. Sunat yang tidak terikat dengan waktu dan tidak terikat dengan sebab. Baik. Okey, dalam sembahyang ni, hak yang banyak-banyak sembahyang, hak tak boleh kita sembahyang dalam 5 waktu ni 2 je tak boleh. Yang pertamanya sembahyang sunat mutlak, yang keduanya sembahyang sunat yang sebab dia akan datang. Hak ni tak boleh. Hak selain daripada 2 ni boleh belaka. Yang pertama, hak tak boleh sembahyang sunat mutlak. Yang keduanya adalah sembahyang sunat yang sebab dia akan datang. Sebab itulah macam kita saat ni sembahyang sunat ihram tidak boleh buat dalam waktu ni. Sebab dia? Sebab sembahyang sunat ihram sebab dia akan datang. Kita sembahyang dulu baru kita ihram. Tak boleh kita buat dalam waktu ni. Sembahyang sunat hajat tak boleh buat dalam waktu ni. Sembahyang sunat istikharah tak boleh buat dalam waktu ni. Baik. Begitu juga sembahyang sunat mutlak tidak boleh kita buat dalam waktu ni. Kalau sembahyang qada boleh kita buat dalam waktu ni. Kita bangun daripada tidur, matahari nak terbenang lela. Wajib kita kena sembahyang asar dalam waktu dia. Kita bangun tidur, tengok matahari nak terbit lela dah. Tetap wajib kita kena sembahyang subuh dalam waktu tersebut. Boleh kita lakukan sembahyang qada dalam waktu tersebut.